Di waktu malam bulan mengambang, sunyi damai, damai sekelilingku, terdengar nan sayu bintang seribu membujuk rayu karena merindu lagu yang dulu. Di waktu malam bulan purnama, angin laut meniup-niup tenang, mengatakan sayang, berlagu merdu. Bermadah sayu, lemah mendayu, nak dara rindu. Tanjung Katung airnya biru, tempat mandi nak dara jelita. Tamas kampung ai sedang dirindu, ini kan lagi jauh di mata. Tanjung Katung airnya biru, tempat mandi nak dara jelita. Sama kampung ai sedang dirindu, ini kan lagi ai jauh di mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Fayad bin Muhammad Rosli, C23A1408. Hari ini saya akan membentangkan dalam subjek CWT 3172 iaitu apresiasi estetika, iaitu penghayatan estetika lagu Nak Dara Rindu oleh P. Ramlee. Ini adalah ahli kumpulan saya. Pengenalan, lagu Nak Dara Rindu merupakan salah satu karya muzik Melayu klasik yang terkenal dan dinyanyikan oleh seniman agung negara iaitu Tan Sri P. Ramlee. Lagu ini menunjukkan keindahan lirik yang puitis serta melodi yang lembut dan mendayu yang mampu menggambarkan perasaan rindu dan kasih sayang secara halus. Keunikan lagu ini terletak pada penggunaan unsur alam seperti malam, bulan dan angin laut sebagai simbol kepada perasaan manusia. Selain berfungsi sebagai hiburan, Nak Dara Rindu turut mencerminkan nilai budaya dan kehalusan budaya masyarakat Melayu yang dalam menyampaikan emosi cinta secara sopan dan berlapik. Oleh itu, lagu ini sesuai dijadikan bahan penghayatan dan analisis estetika kerana mengandungi unsur mimesis, ekspresivisis dan formalisme yang memperlihatkan keindahan seni serta pemikiran dalam karya muzik Melayu tradisional. Penghayatan estetika lagu pada rangkap pertama iaitu di waktu malam bulan mengambang, sunyi damai, hai damai sekelilingku, terdengar nan sayu bintang seribu, membujuk rayu kena merindu lagu yang dulu. Nilai estetika dalam rangkap pertama iaitu mimesis.
Rangkap ini menggambarkan suasana malam yang sunyi dan tenang seperti yang sering dialami dalam kehidupan sebenar. Bulan ini menggambang dan suasana sekeliling yang damai mencerminkan keadaan alam yang nyata dan mudah dibayangkan oleh pendengar. Apresivisme, iaitu kesunyian malam digunakan untuk meluahkan perasaan rindu yang terpendam. Emosi ini tidak dinyatakan secara telus. Sebaliknya disampaikan melalui suasana yang sayu, menunjukkan kerinduan terhadap kenangan dan insan pada masa lalu. Formalisme, penggunaan kata-kata lembut seperti sunyi, damai dan sayu menjadikan rangkap ini indah dan menenangkan. Susunan ayat yang berirama sesuai dengan melodi lagu dan memberi kesan emosi yang mendalam. Makna dan apresiasi rangkap pertama. Rangkap ini membawa maksud seseorang yang terkenang lama ketika berada dalam suasana sunyi. Keindahan terletak pada cara disampaikan secara halus tanpa kata-kata yang terlalu terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dani Hakim Birosdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dani Hakim Birosdi. C23A 1 apa? Boleh kat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hakim Birosdi. C23A 1675. Seterusnya, saya akan membentangkan penghayatan estetika lagu Nak Dara Rindu rangkap kedua. Di waktu malam, bulan purnama, angin laut meniup-niup tenang, mengatakan sayang, berlagu merdu. Bermadah sayu, lemah mendayu, nak dara rindu. Okey, nilai estetika yang terdapat dalam lagu ni. Yang pertama, mimesis. Gambaran angin laut dan bulan purnama menunjukkan suasana di kawasan pantai yang merupakan sebahagian daripada kehidupan masyarakat Melayu. Elemen alam ini menjadikan lirik terasa dekat dengan realiti. Yang kedua, ekspresivisme. Angin laut digambarkan seolah-olah menyampaikan rasa sayang dan rindu. Ini menunjukkan perasaan cinta yang lembut dan tulus, khususnya daripada seorang gadis yang sedang menanggung rindu. Yang ketiga, formalisme. Bahasa yang digunakan ringkas tetapi beremosi. Perkataan seperti lemah, sayu dan mendayu memberikan kesan lembut dan menyentuh perasaan pendengar. Terusnya, makna dan ekspresi. Rangkap ini melambangkan perasaan rindu seorang dara terhadap orang yang disayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra Danish bin Hafiz. Nombor matrik C23A 1642. Di sini saya akan menerangkan penghayatan estetika lagu. Bahagian saya adalah rangkap 3. Tanjung Katung, airnya biru, tempat mandi, nak dara jelita, sama sekampung, hai sedang dirindu, ini kan lagi, hai jauh di mata. Terdapat beberapa nilai estetika dalam lagu ini, iaitu mimesis. Rangkap ini menggambarkan suasana sebenar di Tanjung Katung, khususnya keindahan air laut yang biru dan kehidupan masyarakat kampung. Gambaran ini meniru realiti alam dan tempat yang wujud dalam kehidupan sebenar, sekaligus menjadikan lirik terasa lebih hidup dan dekat dengan pendengar. Seterusnya, ekspresivisme. Perasaan rindu ini terhadap seorang gadis jelita dari kampung yang sama dizahirkan dengan jelas. Ungkapan ini sedang dirindu dan jauh di mata
dapat menunjukkan emosi rindu yang kuat akibat perpisahan jarak. Namun, masih disampaikan secara lembut dan berlapis. Di samping itu, formalisme, bahasa yang digunakan ringkas dan mudah difahami, tetapi tetap dalam bentuk puitis. Susunan ayat yang seimbang serta rima yang lembut menjadikan rangkap ini sedap didengar dan selari dengan alunan lagu. Makna dan apresiasi rangkap ketiga ini adalah ianya membawa maksud kerinduan terhadap seorang gadis kampung yang dikenali sejak lama. Keindahan rangkap ini terletak pada kesederhanaan bahasa yang mampu menyampaikan perasaan cinta dan rindu secara jujur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Abdul Haziq Muizuddin bin Abdul Latif, C23A 12. Assalamualaikum. Saya Abdul Haziq Muizuddin bin Abdul Latif, C23A 1236. Penghayatan estetika lagu, rangkap keempat. Tanjung Katong airnya biru, tempat mandi nak darah jelita. Sama sekampung, hai sedang dirindu. Ini kan lagi, hai jauh di mata. Dari segi nilai estetika, iaitu mimesis. Pengulangan gambaran tempat dan suasana yang sama menekankan realiti kehidupan masyarakat kampung serta keindahan alam di Tanjung Katong. Ia menguatkan latar tempat yang menjadi simbol kenangan dan asal-usul cinta. Ekspresivisme. Dalam rangkap ini, pengulangan lirik melambangkan perasaan rindu yang berpanjangan dan tidak berkesudahan. Emosi rindu semakin terasa kuat apabila diulang, seolah-olah perasaan itu sentiasa bermain dalam fikiran. Manakala formalisme, dari sudut bentuk, pengulangan rangkap berfungsi sebagai teknik estetik untuk menegaskan tema utama lagu. Ia juga membantu membina klimaks, emosi serta menjadi lagu lebih mudah diingati oleh pendengar. Makna dan apresiasi. Rangkap keempat ini menegaskan lagi makna kerinduan yang tidak terlerai akibat jarak dan keadaan. Apresiasi lagu ini dapat dilihat pada kebijaksanaan pencipta menggunakan pengulangan untuk memperdalamkan kesan emosi tanpa menambah lirik baru. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, lagu Nak Darah Rindu merupakan sebuah karya seni muzik Melayu klasik yang kaya dengan nilai estetika dan kehalusan emosi. Melalui pendekatan mimesis, lagu ini berjaya menggambarkan keindahan alam seperti malam, bulan, angin, laut dan suasana kampung yang dekat dengan realiti kehidupan masyarakat Melayu. Gambaran alam tersebut bukan sekadar latar, malah berfungsi sebagai medium untuk menyampaikan perasaan dan pengalaman manusia. Dari sudut ekspresivisme, lagu ini menonjolkan luahan emosi rindu dan kasih sayang yang mendalam, namun disampaikan secara sopan dan berlapik. Perasaan rindu terhadap insan tersayang digambarkan secara halus melalui simbol dan pengulangan lirik, sekaligus mencerminkan kepekaan jiwa dan kehalusan budi masyarakat Melayu. Manakala, melalui formalisme, keindahan lagu ini terselah melalui susunan lirik yang puitis, pemilihan kata yang lembut, serta struktur rangkap yang berirama.
Pengulangan rangkap berfungsi untuk menguatkan tema utama lagu dan memberi kesan emosi yang berpanjangan kepada pendengar. Kesimpulannya, Nak Darah Rindu ini bukan sekadar sebuah lagu hiburan, tetapi merupakan manifestasi seni yang mencerminkan nilai budaya, emosi dan estetika Melayu. Keindahan lagu ini terletak pada kesederhanaannya yang mampu menyentuh perasaan dan kekal relevan merentas zaman. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.